Kruk, 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 kruk. Nah, jadi pagi-pagi rutin kita kena tengok ayam ni kondisi dia macam mana. Yang lepas tu ni merpati ni kita dia memang bebas. So kita pun tak dia bebas, kita pun kalau dapat pun kita makan je lah. Sekali-sekala kan. Tapi dia tak adalah kita kurung ke apa, tak ada. Kan? Jadi antara sebab kenapa kita kena tengok masa bagi makan pagi-pagi. Like, contoh yang tu dia sihat sekejap, tak sihat sekejap sebab musim cuaca sekarang ni gelap, hujan. Dan kalau ada yang bermasalah, kita akan letak dalam ni lah. Ini satu untuk pematian sekejap. Dan kalau dah macam ada masalah lebih, kita akan letak bawah ni lah. Kita bagi dia bilik ICU lah. Dan kita letak kat situ. Itu dia dah rawat nak keluar pun, antara nak keluar atau kita nak pindahkan ke alam lain.